Saya macam tak confident lepas saya jawab SPM tu. Saya Siti Umairah binti Saiful Duan. Saya daripada sekolah SMK Shah Alam dan saya ambil 3 subjek dekat fast track, which is GM, BI dengan Sains. Saya start join fast track daripada form 4 lagi. And then mak saya yang suggest untuk join fast track ni. Maybe rasanya dia tengok dekat Facebook kot. Sebelum saya join, status akademik saya tak bagus sangat. Dia macam average je. Tak beberapa okey sangat sebab saya rasa tak confident time jawab exam semua. Tapi lepas saya join fast track, cikgu yang explain tu memang faham. So saya start rasa confident sikit kat situ. And then saya rasa subjek yang paling membantu banyak is Sains lah. Sebab cikgu Sains tu memang ajar memang faham sangat-sangat. Sebab dia ajar secara details and then macam efektif. Lepas tu dia usually akan bagi quizzes. So saya tak pernah rasa bosan kalau masuk kelas. Saya dapat tengok banyak improvement dekat markah-markah exam saya sebab cikgu memang selalu bagi latihan and then kalau kat fast track kita boleh tengok playback tanpa perlu bayar. So dia macam saya selalu tengok ulang kali. So macam dia banyak membantu lah dalam peningkatan saya punya grades tu. Kalau saya memang rasa dia macam menarik sebab teknologi zaman sekarang kan boleh playback. Lepas tu cikgu akan bagi latihan dekat situ so kita boleh sentiasa rujuk balik pembelajaran kita before this and then boleh tengok balik, lepas tu buat quizzes semua yang cikgu bagi, homework. Saya memang rasa excited every time nak kelas sains sebab cikgu ajar memang faham. Sebab before this saya macam nak try cari tuition yang memang betul-betul faham sains tu sebab sains macam tak senang juga nak faham. So bila saya join kelas Cikgu Zawani, Cikgu Zawani memang explain memang faham. Lepas tu usually dia pun akan bagi tips tau macam mana nak hafal. Modul Fast Track Academy pun membantu sebab modul tu diorang akan macam bagi tahu terus apa poin-poin yang penting. So kita just rujuk benda tu instead of baca buku teks. Saya macam tak confident lepas saya jawab SPM tu sebab saya rasa saya punya jawapan macam tak beberapa betul. Tapi turns out dapat A. Saya rasa korang semua patut join fast track sebab fast track memang banyak membantu saya dari segi akademik. Ucapkan terima kasih dekat my parents dengan cikgu-cikgu kat fast track sebab banyak tolong saya untuk dengan cara memberi motivasi, kata-kata semangat and then ajar saya untuk be better in my academics. So, thank you so much. Fast track, masa depan kita semua.